Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai untuk program serahan Kotak Infak kepada penerima-penerima tetap bulanan Muzium Malaysia bagi bulan Mac untuk seluruh daerah Besut. Dan Alhamdulillah kita telah serahkan kotak-kotak infak ini kepada wakil-wakil di setiap kampung untuk diserahkan kepada penerima-penerima tetap bulanan Muzium Malaysia bagi bulan Mac tahun 2026. Diharapkan dengan kotak infak yang diterima ini dapat memberikan manfaat dan juga meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima tetap bulanan Muzium Malaysia. Saya mengucapkan ribuan terima kasihlah atas sumbangan ke atas dua penerima sumbangan OPU untuk Kampung Pala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasim bin Mamak, pengurusi JPKK Kampung Pohota. Berterima kasihlah kepada Muslim Malaysia yang bagi bantuan makanan kepada dua keluarga fakir miskin di Kampung Pohota. Jadi saya mewakili Muzium Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan semangat anda, mungkin misi kami di Muzium Malaysia ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana semangat anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian saja daripada saya untuk serahan kotak infak penerima tetap bulanan Muzium Malaysia bagi bulan Mac tahun 2026. Assalamualaikum dan terima kasih.